Perjalanan cerita Dia Imamku, drama dan novel. Dia Imamku membawa penonton dan pembaca mengikuti perjalanan penuh emosi antara Cempaka Humairah dan Amiruddin, di mana mereka berdua harus mengatasi ego, prasangka, dan perasaan yang terpendam demi mencapai kebahagiaan yang sejati. Permulaan cerita. Cempaka Humairah adalah seorang gadis kaya yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan masalah. Dia merasa diabaikan oleh kedua orang tuanya, Datuk Malik dan Datin Orchid, yang lebih menyayangi kakaknya, Lili Hamra. Humairah sering dilihat sebagai gadis yang sombong, angkuh, dan penuh dengan ego. Salah seorang yang menjadi sasaran kebencian Humairah adalah Amiruddin, Budin, cucu angkat neneknya, yang hidup sebagai lelaki kampung. Humairah memandang rendah pada Amiruddin, melihatnya sebagai seseorang yang tidak bererti dan tidak layak dalam hidupnya. Konflik awal dan perubahan sikap. Humairah lebih rapat dengan sepupunya, Dahlia, yang ternyata mempunyai niat jahat. Dahlia, yang hanya mementingkan wang, berusaha menggunakan Razak untuk menjatuhkan Humairah. Dalam satu insiden yang membahayakan Humairah, Amiruddin dengan ikhlas menyelamatkannya, walaupun dia diperlakukan dengan buruk oleh Humairah selama ini. Keikhlasan Amiruddin membuatkan Humairah mula merasakan sesuatu yang berbeza. Walaupun dia masih berpegang pada egonya, Humairah mula menyedari bahawa Amiruddin bukanlah lelaki seperti yang dia sangka. Ujian cinta dan perkahwinan. Akibat daripada insiden tersebut, maruah Humairah tercalar, dan Rafiq, lelaki yang dia anggap sebagai cinta sejati, mula meragui kesuciannya. Amiruddin, demi maruah keluarga Humairah, bersedia menerima Humairah sebagai isterinya, walaupun dia tahu bahawa Humairah tidak mencintainya. Mereka berkahwin atas dasar tanggungjawab dan untuk mempertahankan maruah keluarga. Namun, perkahwinan itu bermula dengan penuh kepura-puraan. Humairah hanya berpura-pura mencintai Amiruddin, sementara hatinya masih tergantung pada Rafiq. Walau bagaimanapun, Amiruddin tetap sabar dan berusaha menjadi suami yang baik, serta imam yang memberi petunjuk kepada Humairah. Perjalanan emosi dan pencarian cinta sejati. Seiring waktu, perasaan Humairah terhadap Amiruddin mula berubah. Walaupun dia pada mulanya tidak menghargai Amiruddin, ketulusan hati dan pengorbanan suaminya mula meruntuhkan ego dan prasangka Humairah. Namun, Rafiq masih cuba untuk mendapatkan kembali cinta Humairah, membuatkan Humairah berasa keliru tentang perasaannya. Dalam pada itu, Lili, kakaknya yang menderita akibat kanser, turut memberi kesan besar kepada kehidupan Humairah, membawa Humairah lebih dekat kepada keluarga dan memberi lebih banyak pengajaran tentang erti pengorbanan dan cinta sejati. Penemuan cinta sejati. Pada akhirnya, Humairah sedar bahawa Rafiq bukanlah cinta sejati yang dia cari. Amiruddin yang selama ini menyayanginya dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan, adalah cinta yang sebenar. Dia akhirnya belajar untuk menerima dan mencintai Amiruddin sepenuhnya. Dalam perjalanan ini, Humairah bukan sahaja menemui cinta, tetapi juga memahami erti ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan dalam sebuah perkahwinan. Kesimpulan, cerita ini berakhir dengan Humairah dan Amiruddin berjaya membina kehidupan yang bahagia bersama. Humairah berjaya menanggalkan ego dan keangkuhannya, sementara Amiruddin terus menjadi seorang suami yang penyayang dan imam yang baik. Kisah ini menekankan tentang pentingnya memahami satu sama lain, menghargai pengorbanan, dan menerima kekurangan dalam perjalanan cinta yang sebenar. Perjalanan cerita Dia Imamku adalah sebuah kisah yang menggugah hati, tentang perubahan hati, kesetiaan, dan bagaimana cinta yang tulus boleh mengatasi segala halangan dan perbezaan darjat.